Tuan-tuan. Aduh. Oi, dahsyat Pakcik Trump ni. Tiba-tiba dia nak mewakili orang Islam satu dunia untuk berikan arahan kepada Arab Saudi dan semua umat Islam dekat dunia ni supaya reconsider untuk tunaikan haji tahun ni. Woi, Pakcik Trump. Habis tu nak pilgrim kat mana? New York. Nak tawaf dekat tu, dekat Madison Square Garden. Woi, stupid Trump. Engkau puncanya. You are the main cause, the root cause why semua ni berlaku. Engkau puncanya. Engkau yang mencetuskan malapetaka ni. Tiba-tiba pula engkau nak jadi hero, nak bagi advice pada orang Islam untuk elak tunaikan haji dengan alasan konon-kononnya you are concerned about the safety of Muslim yang nak pergi ke Arab Saudi ni. Faham tak? Tuan-tuan boleh faham tak? Okey, saya ulang lagi sekali. Trump ni punca kepada musibah ni. Dia yang attack Iran. Betul tak? He started the invasion towards Iran, kan? Menyebabkan kawasan Middle East ni terganggu. Betul tak? Dan menjadi kawasan yang berbahaya untuk dilalui. Regardless of kapal ataupun kapal terbang lah, kan? Dialah puncanya. Dia lancarkan roket. Iran terpaksa balas balik serangan. Kemudian kawasan dekat Middle East ni, kan, porak-peranda, hancur, jahanam. All because of him. Kemudian dia nak warning pula umat Islam supaya berhati-hati, berjaga-jaga. Kalau boleh think twice before decided untuk pergi menunaikan haji. Dan tiba-tiba dia nak raih populariti di kalangan orang Islam ni. Konon-kononnya, tengok US, we are very concerned about your safety. Woi, Trump, engkau puncanya. Dan satu lagi tuan-tuan, statement yang saya tak boleh terima dia akal. Dia cakap apa tau? Umat Islam disarankan kalau boleh tak payah tunaikan haji tahun ni. Ataupun mungkin Arab Saudi boleh kurangkan kota jemaah haji. Kan? Kerana ditakuti dengan ni. Ditakuti Iran akan menyerang Arab Saudi dan mungkin misal tu akan kena ke Masjidil Haram. Macam tu. Woi Trump, Iran tu negara Islam. Dan berjuta-juta jemaah haji daripada Iran tu datang ke Arab Saudi tau, tunaikan haji. Faham tak? Si Trump ni belajar pasal Islam ke tidak? Ya betul, Iran tu aliran Syiah, faham. Tapi dalam rukun Islam yang mereka pegang, menunaikan haji tu masih ada. Sama je dengan umat-umat Sunni yang lain. Tak ada beza. Woi Trump, kau bodoh ke apa kau ni? Engkau pula konon-konon nak selamatkan umat Islam Sunni ni. Konon-konon jangan pergi haji kerana ditakuti akan diserang oleh orang Iran. La ilaha illallah. Engkau kena warning Israel tu. Yang itu lebih berpotensi nak jahanamkan negara Islam. Faham tak? Engkau kena warning Israel tu sebab mereka ke arah mewujudkan Greater Israel. Faham? Mereka nak serang dan tawan Lebanon, Jordan, Syria untuk mewujudkan Greater Israel. Mereka kelompok yang jauh lebih berbahaya. Faham tak? Woi, ilaha illallah. Sorry tuan-tuan, saya betul-betul tak lah.